orang-orang yang buat affiliate tak seberapa ni nak kena update cukai kau tahu. Kau memang dah... Okey, akhirnya menjadi kenyataan. Nampak? Terima kasih kepada yang menayang-nayang kekayaan korang tu. Memang terbaik. Sekarang affiliate pun nak kena declare income affiliate. Okey, korang kena faham. Okay, kebanyakan affiliate yang biasa-biasa and yang macam aku kan. Kenapa buat affiliate? Kenapa? Kerana gaji kita orang and mungkin ada yang tak ada gaji. Yang ada gaji pun tak banyak. Okay, tak banyak. Aku declare gaji aku dekat LHDN and every year isi e-filing. And bila korang pernah isi e-filing, korang nampak tak income-income yang korang kena declare tu kan. And kalau contoh korang ada rumah sewa, korang sewakan dekat orang, korang kena declare berapa income tu. Itu okey lah. And aku macam boleh terima lagi lah kan. Sebab apa, kau ada rumah tu, kira kau memang berkemampuan lah. Tapi yang macam aku, rumah pun tak ada, tanah pun tak ada. Yang aku ada apa? Hutang. Hutang PTPTN, hutang kereta, dan macam-macam lagi hutang lah. Hutang bini. Kan? Banyak nak kena bayar. That's why lah aku dan juga mungkin sahabat-sahabat affiliate yang lain buat affiliate. Kan? Sebab nak cover kos hidup, nak cover komitmen-komitmen yang tinggi ni. Gaji tak seberapa, komitmen tinggi. Apa lagi kami mampu buat? Affiliate je lah yang senang sikit. Kan, balik kerja, rehat sekejap, buat live. Kan, buat video, bongok-bongok sikit, market apa, promote barang sikit, dapatlah sedikit. Tapi bila kena buat macam ni, kena declare macam ni, sangat tak bagus bagi akulah pendapat aku. Kan, kalau korang ada pendapat lain, korang boleh komen dekat bawah. Tapi bagi aku, andai kata dia menggunakan formula yang biasa digunakan, kalau korang isi e-filing, korang nampak kan, ada apa, income daripada tempat-tempat lain kan. Contoh kalau korang buat online affiliate ke apa kan, nak kena declare kan. Jadi income yang korang dapat daripada affiliate tu, korang kena combine kan dengan gaji hakiki korang kalau ada. Jadi macam aku ada. Jadi tak adil kan. Kita buat affiliate sebab orang kata nak mengekang kos hidup yang tinggi ni, nak cover balik. Ayam nak mahal, ikan mahal, lepas ni minyak kemungkinan naik lagi. Ya salam. Memang sakit kepala, sakit hati, sakit jiwa. Jadi government yang dikatakan sangat-sangat mendengar rintahan rakyat, dengarlah balik. Kalau nak buat affiliate ni pun nak kena declare, nak kira dengan income, nak potong cukai. Bagi saya sangat-sangat tidak adil. Kerana yang buat affiliate ni bukan orang senang. Yang kaya-kaya tu, dia buat apa? Dia ada buat paid review kan dan sebagainya tu, is okay lah. Mungkin dia memang income dia banyak. Tapi yang buat affiliate ni sikit je. Kadang-kadang account affiliate tu, income dia dapat daripada mana? Dapat daripada beli sendiri barang tu kan. Jadi dapatlah sikit. Betul, kau nak letak lagi tax kat situ. Ya Allah, kesian tau. Kesian dekat kami ni. Sebab apa? Kalau korang baca list dekat affiliate tu, apa je yang korang dapat pengecualian cukai? Ada tak pengecualian cukai untuk apa? Untuk bayar loan kereta? Adakah pengecualian cukai untuk bayar rumah, bayar sewa? Ada ke? Tak ada kan? Jadi fikir balik. Orang buat affiliate ni nak cari side income, nak cover balik kos hidup yang tinggi ni. Tapi sekarang buat side income pun nak kena cukai, nak kena declare. Adil ke? Cuba korang komen sikit. Adil ke tak? Bagi saya sangat tak adil. Okay? Jadi kepada government yang sangat baik, review balik benda ni. Review balik. Okay? Patutkah korang nak suruh affiliate ni declare? Dan kalau lebih daripada haul kan, pada takat yang korang set tu, nak kena potong cukai juga. Tidak adil. Sebab apa? Sebab affiliate yang buat affiliate ni, dia nak cari side income untuk nak nak cover balik kos hidup yang sangat tinggi ni. Okay, terimalah hakikat tu. Okay, bye.